Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Hari ini hari Ahad 30 November 2025. Saya terbaca berita bahawa pihak SPRM telah memanggil Peguam Albert T untuk datang hadir bagi satu siasatan atau rakaman percakapan. Saya nak maklum pada Tan Sri Azam Baki dan juga SPRM, Peguam dia memegang rahsia klien dia, solicitor client privilege. Betul, ada setengah-setengah rahsia yang memudaratkan atau membahayakan. Kononnya ada perlakuan jenayah dan sebagainya yang mungkin akan berlaku, itu tidak sebenarnya berada di bawah solicitor client privilege. Maknanya peguam itu terpaksa maklum atau dari segi undang-undang kena maklum kepada pihak berkuasa. Tetapi ada setengah-setengah perkara yang dimaklumkan kepada peguam oleh anak guam, itu kekal sebagai rahsia. Memanggil peguam untuk beri keterangan terutamanya dalam kes sebegini, ini intimidasi, ini menakut-nakutkan, ini menghalang tanggungjawab seorang peguam kepada anak guamnya. Seorang peguam dia bertugas menjadi mouthpiece atau juru cakap bagi pihak anak guam. Kalau anak guam telah berada dalam tahanan reman, anak guam menghadapi masalah, anak guam telah dituduh di mahkamah, anak guam sedang menghadapi pelbagai prosiding, yang bercakap, berhujah dan juga mewakili orang itu adalah peguam. Saya harap pihak majlis peguam boleh mengeluarkan satu kenyataan yang keras. Tindakan sebegini menakut-nakutkan peguam, menakut-nakutkan lawyer yang telah dilantik secara sah oleh mana-mana tertuduh, mana-mana orang yang sedang mempunyai prosiding mahkamah dan memerlukan bantuan guaman. Ini adalah satu tindakan pengecut, tindakan intimidasi, dan yang paling penting, ini merupakan satu tekanan yang tidak wajar kepada seorang peguam. Saya harap Tan Sri Azam Baki, SPRM, Menteri Dalam Negeri memahami perkara ini. Kerana akhirnya, kalaulah peguam pun telah dilenyapkan suaranya, ditakutkan, maka betullah kita sekarang sedang berada dalam era diktator yang paling dahsyat. Terima kasih.